وأولهم شافعي وأولهم شافعي وأولهم مشفع. وأول من يكون وأول الذين شفعوا
Uhaikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Muhammad bin Afifi al-Bajuri al-Khudaribi wa Syekh Umar bin Abdul Jabbar wa Abu Hazim ad-Dimashqi al-Ustaz Zamri bin Hashim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Khulasah Nurul Yakin, yang moga-moga dengan pengajian kita ini akan menambahkan lagi keimanan dan mendatangkan rasa kasih cinta kita kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang moga-moga dengan kasih itulah kita dipilih oleh Allah untuk bersama baginda di dalam syurga yang satu nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya Ya.
Kita okey. Ulang baca matan dulu. 1, 2, 3 mula. Sama-sama. Kuat-kuat sikit. Kuat lagi. Apa ni? Baca. Kuat-kuat sama-sama. 1, 2, 3. Kuat lah apa. Mula-mula kuat lah. Dari mula balik. 1, 2, 3. Sampai habis lah. Astaghfirullahalazim. Baca semua. Dari mula balik. Baca semua. Astaghfirullah. Baca ni semua ni. Baca yang semua yang kita dah belajar tu. Dari mula balik. 1, 2, 3. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhirul anbiya wa imamul rasul. Baginda adalah penghulu kita, utusan Allah kepada seluruh manusia. Nabi yang terakhir, imam kepada sekalian rasul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wa awwalu man yashfa'u al-mawt wa awwalu syafi'in wa awwalu syafi'in. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya adalah sayyid penghulu anak Adam pada hari kiamat. Orang pertama yang bangkit dari kubur, orang yang pertama memberi syafaat, dan orang pertama yang diberi hak untuk memberikan syafaat. Allah berfirman di dalam surah Saba ayat yang ke-28, surah ke-2. Juzuk yang ke-22. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utuskan kamu melainkan kepada seluruh manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nabi Muhammad juga ada kepada malaikat, jin, binatang dan seluruh alam. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-114, surah yang ke-21, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiada kami utuskan kamu melainkan sebagai pembawa rahmat sekalian alam. Di dalam yang terakhir dan imam kepada seluruh muslim. Di dalam kitab Muqtah, Imam Al-Bushiri membuka syair yang berbunyi, Muhammadun sayyidul qawlaini was-saqalaini wal fariqaini min wa min ajamin. Artinya Nabi Muhammad adalah penghulu di bumi dan
Dah. Okay. Kalau tanya boleh Neymar. Allah Akbar. Okey, kita mula daripada Muhammad. Semua tutup kitab tu. Kita kena buat denda kan. Ni sikit. Siapa tak boleh kena ketuk tampi 10. Okay, start daripada semua berdiri tu. Yang boleh jawab duduk. Namanya mengaji kan. Okay, start Muhammad. Matan pertama. Kan tu. Betul lah. Okey. Ad-Daurul awal tu apa? Sebut dah. Orang tak sebut sesuatu tadi. Okey. Okey, duduk. Said. Seterusnya. Belum lagi. Bukan. Paling senang sekali. Siapa dapat ni bersyukur sangat. Dapatlah dia asyukru walhamdu. Apa? Matan dia, orang cakap matan. Lepas ad-daurul awal min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sah. Lepas tu? Okey, itu terjemah dia. Lepas tu? Itu dah disebut oleh Muhammad. Itu nanti dulu. Sahimi. Ya. Huwa Sayyiduna Muhammad. Salah. Huwa Sayyiduna Rasul. Salah. Anda bagi 3 kali can je lah. Lambat ni. Last. Sayyiduna Muhammad. Baca lah betul-betul bagi habis. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia? Pemimpin kita Rasulullah sallallahu Ha? Pemimpin. Salah. Tadi baca lain Arab dia. Terjemah lain pula. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin Nabi Muhammad. Pemimpin apa? Pemimpin kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk. Duha. Wa sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya wa imamur rasul. Okey, maksud dia? Wa sayyiduna Rasulullah sallallahu dia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan Allah pada Huwa tu apa? Okey, Sayyiduna? penghulu. Tak sebut tadi? Sekali lagi. Dia penghulu pada penghulu pada sekalian. Sayyiduna. Ada domir kat situ. Dia penghulu kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh manusia. Bukan. Lepas huwa Sayyiduna apa matan dia? Huwa Sayyiduna.
Mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemah dia apa? Dia penghulu kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bahasa Melayu ni apa? Utusan Allah. Utusan Allah pada sekalian manusia. Seluruhnya. Khairul Anbiya, Nabi yang terakhir, wa Imam Rasul dan Imam pada sekalian Rasul. Okey, duduk. Okey, dalil bagi Umair. Dalil bagi Sayyiduna. Baginda adalah huwa Sayyiduna, baginda adalah penghulu kita. Dalilnya? Mana Arab ni dulu? Daripada? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagus. Bagus. Mafhum hadis? Jalan mafhum. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya adalah Sayyid, yakni penghulu anak Adam daripada Al-Kibat. Dan orang pertama yang bangkit pada orang yang pertama bangkit dari kubur, dan orang yang pertama memberi syafaat, dan orang pertama yang diberi hak untuk memberi syafaat. Betul. Nabil. Kemudian dalil bagi Rasulullah ilan nasi kafah, utusan Allah kepada seluruh manusia. Dalilnya, dalil yang pertama. Semua sekali ada 3 dalil. Dalil yang pertama, surah Sabah, surah yang ke-34 daripada surah 34 daripada? Tak payah daripada 114 surah tu. Tak, surah Sabah. Apa maksud Sabah? kaum Sabah, Lepas tu surah yang ke? surah yang ke-34 Ayat? ayat 107 ayat 28 Ayat ayat ke-28 daripada? 54 ayat. Dia juzuk? Juzuk yang ke-22. Okey. Baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa arsalnaka illa kafatan linnas mubasysyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Okey. Maksud dia? Maksudnya, dan tidaklah kami utuskan kamu, wahai Muhammad, kepada sekalian manusia, melainkan pembawa berita gembira dan memberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Okey. Duduk. Dalil yang kedua awal. Yang kedua, dan Allah berfirman di dalam surah Anbiya, para Nabi, ayat yang ke-107 daripada 114, surah yang ke-23, juzuk Ha? ke- Sekali lagi. Surah apa? surah Anbiya, Okey, maksud dia? para Nabi, Okey, surah yang ke surah yang ke-23. 23. Betul 28 lah, makin banyak dah. Salah. Dah dekat dah tu. Tapi salah.
Boleh tak? Nak try lagi tak? Ke nak pass kat orang lain je? Surah Al-Anbiya, Pada Nabi, Ya. ayat yang ke-107 daripada 114. Surah yang ke-17, Surah tu tak payahlah sampai ke 114 tu. Ayat dia je yang kita nak tahu. ayat 107. Surah yang Apa ayat? ke-17, Ha? surah yang ke-17. Surah yang ke-17? Salah. Surah yang keberapa dulu? Cepat. Ketuk Nabi. Adam. Cepatlah, Adam. Cepat, Adam. Dapat? Tak dapat? Tak boleh? Berserah dirilah. Tu nampi. Syed nak cuba? Tak ingat langsung juga. Surah, dengar betul-betul. Suratul Anbiya, para Nabi. Surah yang ke-21. Pada ayat yang ke-100 berapa? 107. Daripada 112 ayat pada juzuk 17. Ambil nombor yang dekat-dekat senang. 17, juzuk dia 17. Kan dekat-dekat tu. Okey. Ayat dia berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud wa ma arsalnaka, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Okey, dalil yang ketiga bagi Chan lagi. Dalil yang ketiga, Syed. Lagi Chan pun tak boleh lagi. Awal. Ha? Mengatakan dalam kitab Burdah, Bukan Syekh, Imam Imam Al-Bushiri mengatakan dalam kitab Burdah, Muhammadun Sayyidun Qaunaini Wasaqalain betul. Iwal Urubin Ajabi. Sebelum tu semua sekali ada 3. Al-Kauni, Wasaqalaini, satu lagi apa? Muhammadun Sayyidun Qaunaini Wasaqalain. Adam. Okey, kita tampil lagi 10. Di dalam kitab Burdah, Imam Al-Bushiri mengungkapkan syair yang berbunyi, Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wasaqalaini wal fariqaini min urubin wa min ajamin, yang artinya Nabi Muhammad adalah penghulu di bumi dan langit. Al-Kaunaini itu maksudnya 2 keadaan. Satu keadaan alam bumi
dan alam langit. Wasaqalaini, apa maksud as-saqalain? Duduk. Apa maksud as-saqalain? Dua yang diberatkan. Maksudnya golongan yang diberatkan, makhluk yang diberatkan. Diberatkan apa? Hukum, hakam. Iaitu dua makhluk tu siapa? Manusia dan jin. Wal fariqaini, apa maksud fariqaini? Dua golongan, iaitulah min urubin wa min ajamin, daripada Arab dan Ajam. Ajam maksud apa? Bukan Arab. Okey. Selesai. Khalas. Seterusnya wa akhirul anbiya, nabi yang terakhir. Dalilnya nombor 1 muka surat 2 di bawah kecil. An Uqbah bin Amirin qala, artinya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin al-Khattabi. Lau tu kalau, atau seandainya, jikalau, boleh belaka. Kana ada, seandainya masih ada. Ba'di, yakni selepas aku. Asalnya ba'di dal ba'ain dal saja, campur ya tu membawa domir aku. Ba'di yakni selepas aku. Seandainya masih ada lagi selepasku nabiyun, nabi. Seandainya masih ada lagi nabi selepasku. Lakana, la maksudnya sesungguhnya atau tentulah. Kana adalah, sudah tentu. Umar bin al-Khattabi, Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu lah yang dilantik menjadi nabi. Okey. Mana mafhum dia? Oh tu. Rawahu Imam Tirmizi. Hadis ni hadis riwayat Imam Tirmizi. Raqam tu maksud apa? Nombor hadis 3686. Daripada hadis ni apa yang kita dapat belajar? Apa yang nak dibuktikan pada poin matan kita tu? Matan kita apa? Wa akhirul anbiya. Jadi apa yang ada dalam hadis tu? Kat mana poin dia? Pada ayat mana? Lauka naba'di nabiyun. Seandainya masih ada lagi nabi selepasku. Maksud mafhumnya kat situ, tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah Nabi bawa kalimah lau, kalau. Kalau tu barang tak ada, tapi orang cakap apa, macam kita kata tak ada, macam kalau je. Kalau tu bukan sungguh kalau. Okey. Kenapa Nabi cakap macam tu? Kerana sifat Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, kenapa dalam ramai-ramai sahabat Nabi, Nabi kata kalau adalah Nabi selepas aku lagi, nescayalah Sayyidina Umar jadi Nabi. Kenapa dalam ramai-ramai sahabat Sayyidina Umar yang Nabi cakap? Kenapa tak sahabat lain? Kenapa? Cuba jawab. Kuat sikit. Ya, kerana Sayyidina Umar seorang yang tegas. Dan Sayyidina Umar gelaran dia apa?
Itu nama ayah dia. Astagfirullah. Al-Faruq. Apa maksud Al-Faruq? Maksud Al-Faruq. Pembeza yang hak dengan yang batil. Sayyidina Umar tegas dalam soal hukum. Betul-betul salah-salah. Yang membezakan mana yang benar, mana yang salah. Kerana itulah tugas seorang Nabi, seorang Rasul yang diutus oleh Allah, adalah untuk membezakan mana yang betul, mana yang salah. Tapi di sini bukan bermaksud sahabat lain tu tak betul, tak. Sahabat lain semua baik, semua betul, semua bagus. Cuma Sayyidina Umar yang paling tegas antara sahabat-sahabat yang lain. Ada juga ramai lagi sahabat yang tegas juga, tetapi Sayyidina Umar antara yang paling rapat dengan Rasulullah. Antara yang paling rapat dan yang paling tegas. Maksudnya macam tu. Okey. Sebab tu bila disebut innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi, antara salah satu daripada sifat ulama tu, sifat pendakwah, sifat pejuang agama, mesti memiliki sifat Al-Faruq seperti mana Sayyidina Umar, yakni sifat yang menegakkan yang hak, menjatuhkan yang batil. Kan? Mesti sifat yang betul-betul, yang salah-salah. Tak kira lah siapa pun di hadapannya. Kan? Okey, boleh? Kemudian lagi mana? Habis dah? Ada dalil kedua pula. Ada dalil kedua kat bawah tu, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Tu dia panjang tu. Inna mathali wa mathalal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawayah faja'alan nasu yatufuna hawla hadzal baiti wa yaquluna ma ahsana hadzal bait laula hadhil labinah fa ana labinah wa ana khatamul anbiya. Muttafaqun alaih. Bila kita baca hadis, kita jumpa perkataan muttafaqun alaihi. Apa maksud dia muttafaqun alaihi? Muttafaqun yang diittifaq, maknanya dia disepakat. Disepakat alaihi, atasnya hadis ini. Apa yang maksud disepakat? Disepakat oleh ulama hadis yang paling tinggi kedudukan mereka itu, iaitulah Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maksudnya, senang ringkas ni macam ni. Kalau hadis tu diriwayatkan oleh Imam Bukhari serentak dengan Imam Muslim, maknanya Imam Bukhari pun riwayat hadis yang sama, Imam Muslim pun riwayat hadis yang sama, maka hadis tu akan disebut sebagai hadis muttafaqun alaih. Okey. Maksud hadis muttafaqun alaih itu juga ialah hadis yang sangat sahih. Macam itulah. Sebab apa? Sebab Imam Bukhari dan Imam Muslim antara ulama hadis yang paling kritikal dalam nak meriwayatkan hadis daripada mereka itu. Maksudnya, dia betul-betul teliti. Kalau hadis tu kurang sikit-sikit, dia tak ambil, dia tak letak dalam kitab sahih mereka. Sebab tu di kitab hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim disebut sebagai Sahihul Bukhari
dan juga Sahih Muslim. Kenapa? Hadis yang terkandung dalam kitab, dua kitab tu, kitab yang hadis yang betul-betul sahih sungguh. Kenapa yakin sangat betul sahih? Sebab telitinya Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam meriwayatkan hadis tu. Maksud teliti ni, setiap perkataan dia diambil betul-betul daripada mulut periwayat. Sebutan dia, kalau an lah, kalau inna lah. Dia tak tukar perkataan lain, susunan perkataan semua sebiji-sebiji. Jadi hadis tu tepat sungguh. Supaya tepat sungguh, sama seperti mana Nabi sebut, macam itulah yang disebut. Okay. Sebab tu ngapal hadis ni kena ngapalnya betul-betul. Kalau inna, jangan tukar ayat lain, perkataan lain. Quran lagilah tak boleh tukar, kan? Begitu. Boleh? Sebab tu anak suruh hafal. Hafal betul-betul. Okey. Mafhum hadis ni apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, mathali, misal bahasa kita juga disebut apa? Selain daripada misal, contoh, perumpamaan. Sesungguhnya perumpamaan, li adaya tu bermakna aku, domainnya. Inna mathali, sesungguhnya perumpamaan aku, contohnya aku. Wa mathala, wa dan mathala, perumpamaan atau contoh, al-anbiya, nabi-nabi. Sesungguhnya perumpamaan aku dan perumpamaan nabi-nabi, min qabli, min daripada qabli sebelum. Adaya tu menunjukkan aku, daripada sebelum aku. Sesungguhnya perumpamaan aku dan perumpamaan nabi-nabi sebelum aku. Jadi Nabi buat contoh, buat macam. Macam mana? Orang tanya Nabi macam mana? Contoh persoalannya, apa hubungan Nabi, kita Nabi Muhammad SAW dengan Nabi-Nabi yang lain? Maka Nabi pun buat perumpamaan. Sesungguhnya perumpamaan aku dan perumpamaan Nabi-Nabi sebelum aku. Ka mathali, ka tu maksudnya seperti. Mathali, contoh tadilah, perumpamaan tadi. Seperti perumpamaan rajulin. Apa maksud rajulin? Seorang lelaki. Bana membina. Bana membina. Sebenarnya membina tu sendiri pun ambil daripada bahasa Arab. Bana membina. Baitan. Baitan apa? Rumah. Membina sebuah rumah. Nanti itulah kalau nak kupas ilmu alat sini panjang pula. Tengok rumah tu boleh jadi baitan, boleh jadi baitun, boleh jadi baitin. Kenapa kat situ jadi baitan? Adalah kedudukan dia dalam nahwu. Itu kena mengaji. Jadi kamathali rajulin bana baitan. Sebab dia maf'ulun bih yang kena, yang bina apa yang kena bina? Rumah. Maf'ulun bih mansub. Bana baitan. Fa ahsanahu, fa maka. Ahsan. Tadi apa? Wazan kita af'alu. Akbaru. Ahsanu. Hasan makna baik. Masuk dalam wazan af'alu. Lebih? Fa'ahsanu. Maka terlebih baik, hu tu domainnya, terlebih baiknya, wa dan ajmala. Ajmal sama juga wazan yang sama, wazan af'alu. Jadi makna asal perkataan jamal. Jamal maknanya cantik, indah. Ajmal terlebih cantik, terlebih indah. Maka terlebih baiknya dan terlebih cantiknya, hu tu nya. Nya tu balik pada mana?
Bukan Rasulullah. Sini Rasulullah buat contoh perumpamaan. Rumah, bukan lelaki. Apa pula lelaki tu nak cantik buat apa? Kan lelaki tu tengah bina rumah. Dia kata, Nabi buat contoh. Seperti seorang lelaki yang membina rumah. Maka terlebih cantiknya rumah itu, atau terlebih baiknya rumah itu, dan terlebih cantiknya rumah itu, illa kat sini. Rumah itu dia bina dengan kemas dan cantik, illa melainkan atau tetapi maudi'a, asal perkataan wada'a, letak, maudi'a melainkan tempat letak. Ada mim ma kat depan tu menunjukkan makna kata zaraf makan atau zaraf zaman. Kat sini makan, bukan makan nasi tu. Makna tempat letak. Labinah bata, melainkan ada tempat letak bata, min daripada zawiyah. Zawiyah tu rumah juga. Min zawiyatin min zawayah. Tapi ada satu bata yang dia tidak meletaknya di satu penjuru rumah, melainkan tempat letak bata daripada susunan batu-bata tu daripada satu sudut rumah. Maksud di sini, rumah tu dia buat dengan cantik kemas, tetapi ada satu tempat tak ada bata. Maksudnya rumah tu macam tak lengkap. Jadi tak menyempurnakan cantik rumah tu lagi. Buat rumah, lepas tu ada lubang satu, tak diletaknya batu-bata kat lubang tu. Umpamanya macam tu, kata Nabi. Faja'ala, maka ja'ala, ja'ala maknanya buat, bukan buat, menjadikan. Maka telah menjadi annas, manusia, yatufuna, asal perkataan tawaf, mengelilingi. Maka menjadikan orang, manusia, mengelilingi, haula, keliling, hadza, ini, al-baiti, rumah. Maka menjadikan orang ramai mengelilingi rumah tersebut, pusing-pusing tengok. Sebab maksudnya keliling tu orang duk belik, rumah ni kenapa tak ada satu batu kat sini, ada lubang kat situ. Wa yaquluna, dan mereka pun berkata, apa? Ahsana, apakah cantiknya atau apakah baiknya, ataupun alangkah baiknya, alangkah cantiknya, hadzal bait, rumah ini. Lau apa? Belajar dah lau tu apa? Kalau la, tidak, hadhihi, di sini, al-labinah, alangkah cantiknya rumah ni, kalaulah tidak di sini ada batu-bata. Contohnya rumah tu dibina semua ada batu-bata, satu je lubang kosong. Orang pun pusing keliling belik rumah tu. Kata ada lubang satu. Jadi orang pun bercakap, alangkah baiknya, alangkah baiknya kalau rumah ini ada satu bata kat situ, kat lubang tu. Maksudnya alangkah baiknya rumah ni kalau dilengkapkan. Sebab apa? Sebab ada ruang kosong, ada lubang. Ada tempat tu tak ada batu, tak ada bata situ. Kemudian kata Nabi, fa'anal labinah, akulah bata tu. Bata yang last tu, yang tak cukup satu lubang lagi tu, akulah, kata Nabi. Fa'anal labinah wa ana khatamul anbiya. Maksud akulah bata terakhir tu, artinya akulah penutup sekalian Nabi. Nabi ibaratkan perumpamaan.
Maksudnya para anbiya wal mursalin ni, para nabi rasul ni seperti sebuah bangunan rumah. Batunya semua dah lengkap sampai ke atas, semua dah lengkap. Tiba-tiba ada satu je lubang yang kosong lagi, yang menyebabkan rumah tu tak nampak lengkap. Padahal rumah tu cantik tapi tak nampak lengkap sebab ada satu lubang. Kemudian orang pun keliling pusing tengok, kenapa ada lubang sini? Kan? Kalaulah ada batu yang tutup lubang ni, nescaya rumah ni lengkap. Maka kata Nabi, fa'anal labinah, akulah batu yang nak melengkapkan lubang tu. Dengan maksud, Nabi lah sebagai pelengkap sekalian Nabi dan sekalian Rasul. Itulah maksud wa ana khatamul anbiya, akulah penutup sekalian Nabi. Faham? Jadi dari sini juga ulama menyebut bahawa syariat agama Allah ni selengkap-lengkapnya ialah syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat tu apa dia? Peraturan. Mana peraturan kehidupan manusianya yang paling betul-betul lengkap ialah peraturan yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad itulah pelengkapnya. Jadi Nabi ni kita nak kena faham, Nabi bukan sekadar Nabi yang terakhir, tapi kita kena faham juga Nabi itu pelengkap. Kalau sekadar terakhir belum tentu pelengkap. Tapi kalau pelengkap pasti itu terakhir. Faham? Faham tak? Siapa last kali masuk pondok ni? Dan ramai-ramai korang. Pelajar last. Yang berdaftar lah, bukan yang datang, yang balik daripada cuti. Awal lah? Umair, Duha. Jadi setakat ni kita kata Duha ni pelajar terakhir yang daftar di pondok. Tapi adakah dia pelengkap? Boleh jadi nanti ada lagi. Setakat ni saja disebut sebagai terakhir. Tetapi kalau lepas ni anak kata anak memang tak nak terima dah mana-mana pelajar, cukup sampai sini saja sampai kiamat. Sampai kiamat. Maka hadirnya Duha tu sebagai bukan setakat pelajar terakhir, tetapi pelajar apa? Pelengkap. Maknanya bila adanya dia dah cukup. Dah complete dah. Faham? Boleh faham tak? Jadi Nabi kita Nabi Muhammad bukan sekadar Nabi terakhir, tetapi Nabi pelengkap. Complete. Okay. Bila sebut complete di sisi Allah ni maksudnya apa? Sempurna. Perfect. Jadi Nabi ni menyempurnakan agama Allah di atas muka bumi. Sebab tu segala-galanya semua terhitung di zaman Nabi, di Nabi itu sendiri dan umatnya sendiri. Sebab tu disebut ujian para Nabi-Nabi dulu semua berlaku dekat Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ujian umat-umat Nabi terdahulu terhimpun kepada umat-umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Betul lah. Okay, sekejap, ambil. Jadi pelengkapnya. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad sebagai bukan setakat Nabi terakhir, tetapi Nabi yang melengkapkan sekalian Nabi dan juga sekalian Rasul. Wallahu a'lam. Tengok pun macam nak kuyu je. Okay. Hafal lah. Panjang ni. Inna masali wa masalal anbiya'i min qablika masali rajulin. Daripada duduk saja dakwah dia. Tak apa, jangan risau. Minggu depan dah tak ada. Kan? Jadi gunakan masa tu sebaik-baiknya untuk mengulang kaji pelajaran dan menghafal apa yang perlu dihafal. Macam Ana cakap tadi, apa yang antum hafal ni bukan untuk Ana, tapi untuk antum sendiri juga. Kan? Kalau nak 1000 daya. Kalau tak nak 1000 dalih. Macam-macam alasan dibagi. Kalau nak
Nak. Jadilah orang yang pelik untuk mendapat sesuatu yang pelik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Kita jumpa Zuhur ke apa? Main Zuhur apa? Zuhur 1.20 2.30. 2.30 kita apa? Kita Al-Ahadis An-Nuriyah. Betul tak? Betul. Kitab Al-Ahadis An-Nuriyah. Wallahu a'lam. Duha cerita. Amin ya rabbal alamin. Takbir.